Yang bertanya, emas ni siapa yang perlu simpan? Jadi untuk menjawab persoalan daripada pertanyaan ini, untuk emas ni sebenarnya semua orang perlu simpan. Tapi untuk lebih spesifik, emas ni perlu disimpan oleh 3 kategori orang di luar sana. Kategori yang pertama, simpanan yang selalu bocor. Menyimpan duit ni dia selalu bocor dan bocor. Jadi kita alihkan ke dalam bentuk emas sebab emas ni memang sifat dia untuk disimpan, duit sifat dia untuk dibelanjakan. Simpanan yang boleh dibuat sedikit-sedikit sebab Public Gold telah menyediakan satu kaedah yang sangat mudah orang di luar sana untuk menyimpan emas. Itu boleh menyimpan serendah RM100 di akaun emas Gap. Pendaftaran adalah percuma dan boleh dibuat bila-bila masa. Ada RM100 minimal boleh top up. Ada RM200 boleh top up. Dan juga simpanan akaun emas Gap ni adalah patut syarat. Itu kategori yang pertama. Gagal ataupun tak konsisten menyimpan ataupun tak boleh menyimpan sebab tak boleh nampak bentuk nombor duit dan sebagainya. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah mereka ada simpanan yang baik, boleh menyimpan, boleh menabung, ada simpanan yang baik, ada RM50,000, RM100,000, RM200,000 dalam akaun, tapi hanya dalam akaun bank ataupun tabung haji ataupun ASB. Mereka ini sebenarnya sangat rugi. Duit yang disimpan bertahun-tahun dia akan dimakan inflasi. Sebab tanpa sedar, inflasi akan berada sekitar 2 hingga 4% setahun. Jadi duit yang kita simpan dia akan jadi susut nilai. Sebagai contoh, kalau kita ambil daripada jumlah yang kecil, RM50 yang kita ada 10 tahun lepas, kalau kita tengok hari ini, RM50 sekarang, nilainya susut. Nilainya sama, RM50, tapi kuasa belinya menyusut daripada tahun ke tahun. Itu sebabnya perlu simpanan yang 2 tahunan ke atas, duit yang banyak tadi boleh dialihkan ke dalam bentuk emas. Itu kategori yang ketiga. Yang kedua, kategori yang ketiga adalah mereka yang kaya raya, ada bisnes, ada duit yang banyak, gajinya besar. So, orang kaya tu kena alihkan dalam bentuk emas sebahagian daripada kekayaan. Dia akan menjadi lifeboat kepada kekayaan mereka. Sebab kalau menurut pakar kewangan Tuan Aziz Ali, sekurang-kurangnya 10 hingga 20% perlu dialihkan ke dalam bentuk emas kekayaan tersebut untuk menjadi insurans kekayaan pada masa akan datang. Jadi itu dari segi nilai. So 3 golongan yang perlu menyimpan emas. Pertama, mereka yang tak boleh menyimpan, selalu bocor saja simpanan. Kedua, ada simpanan yang baik tapi untuk jangka masa panjang. Dan ketiga adalah mereka yang kaya raya. So perlu dialihkan ke dalam bentuk emas supaya dia menjadi pengekal nilai, juga menjadi penebat kepada inflasi. Jadi kepada anda di luar sana yang berada dalam 3 kategori ini, yang berminat untuk menyimpan emas ataupun untuk menabung emas ataupun nak tahu lanjut berkenaan dengan emas, boleh hubungi saya, boleh isi beg biru yang saya pinkan di video